hingga 150. Ada orang yang tanya aku, kenapa lepas brisk walk, dia orang jadi sakit lutut, tapak kaki cramp dan ada yang sakit pinggang. Sebenarnya, ini bukan rapat dengan cara kita berjalan. So, jom aku share dengan korang 5 teknik jalan betul ketika brisk walk untuk elak cedera. Jom! Untuk korang yang masih boleh follow aku jemput untuk korang mengaktifkan kelima butang di sebelah kanan. Tekan butang tambah, kita boleh bersahabat dan aku boleh kongsikan lebih banyak tips-tips yang menarik tentang kesihatan. Let's go! Pertama, sentuhan mid-foot. Bukan hentak tumit. Jangan hentak tumit dulu. Hentakan tu naik terus ke lutut. Kajian biomekanik mendapati hentakan ataupun impact force mendarat menggunakan tumit ini terlalu tinggi sehingga boleh menyebabkan berat tu jadi 3 kali ganda lebih lagi dan meningkatkan risiko kecederaan sendi. Cara betul ketika landing tu jatuh tengah tapak kaki dan gulung ke depan. Boleh kurangkan risiko sakit tapak kaki dan lutut. Kedua, postur badan yang tegak dan bahu yang rileks. Elak tunduk atau bongkok. Postur tegak akan bantu paru-paru kembang dengan lebih baik dan meningkatkan pengambilan oksigen. Improve stamina dan fokus. Bahu rileks. Ayun secara semula jadi, ikut iringan langkah kaki. Ketiga, langkah sederhana. Bukan terlalu panjang. Langkah terlalu besar boleh tarik otot hamstring dan betis. Langkah yang terlalu kecil ni pula boleh buat kita cepat letih. Idealnya 90 hingga 120 langkah seminit. Ikut rentak semula jadi badan. Keempat, kawal pernafasan. Dua-dua rhythm. Gunakan corak pernafasan dua-dua rhythm ni korang. 2 langkah tarik, 2 langkah hembus. Ini akan bantu suplai oksigen secara konsisten dan boleh mengelakkan semput ketika tempo makin laju. Kelima, pemanasan dan regangan ringan sebelum dan selepas. Regangan kaki, betis dan pinggul sebelum brisk walk bantu longgarkan otot. Cool down selepas brisk walk bantu elak cramp dan lenguh esoknya. Kajian dalam Journal of Sport Science menunjukkan kita boleh kurangkan risiko kecederaan sehingga hampir 30% jika buat regangan dengan cara yang betul. Kalau ada masalah sakit sendi atau lutut yang kronik, refer doktor dan fisioterapis. Dapatkan panduan gaya jalan yang paling selamat. Brisk walk ni memang nampak mudah. Tapi bila kita buat dengan teknik yang betul, insya-Allah kita boleh elak kecederaan, jadi lebih sihat dan bertenaga serta konsisten. So, bukan langkah yang besar yang penting, tapi langkah yang bijak. So, korang jom brisk walk. Apa lagi? Jangan malas now. Let's go. Jangan lupa cek showcase. Kasih tahu aku dah filter macam-macam produk yang baik dan bagus untuk kesihatan, brisk walk dan macam-macam lagi. So, check it out.